Cinta adalah suci, lahir dari jiwa, menikam sanubari hati dalam lara. Cinta mistik abadi, kekal selamanya. Musim berganti tapi wajah takkan rubah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada barisan Hakif yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang saya muliakan. Tumpul merata, pokoknya kundang. Manis puannya kita nikmatkan. Tajuk cerita Puteri Gunung Ledang. Mari bersama kita dengarkan. Tersebutlah kisah suatu cerita puteri jelita berseri wajahnya, termaksud sudah ke serata dunia. Puteri Gunung Ledang, itulah dia. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada zaman dahulu, di puncak Gunung Ledang, tinggallah seorang puteri yang sangat cantik. Namanya Puteri Gunung Ledang. Kabarnya, Tuan Puteri itu ada kuasa sakti. Dia mampu menukar wajahnya hingga menjadi 30 macam rupa. Cerita tentang kecantikan dan kesaktian beliau telah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri. Sehingga kan, ramai sultan yang terpesona dan ingin berkahwin dengannya. Termasuklah Sultan Mahmud Shah yang juga Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah mulai menitahkan pengawalnya iaitu Tun Mahmud dan juga berpuluh-puluh pengiring untuk meminang Tuan Puteri dengan membawa banyak hadiah. Kamu jangan balik selagi tidak berjumpa dengan Tuan Puteri. Tidak, Sultan Mahmud Shah. Baiklah tuanku, segala perintah akan patut laksanakan, ujar Tun Mahmud. Keesokan harinya, rombongan meminang pun berangkat ke Gunung Ledang. Dalam perjalanan, mereka menempuh pelbagai tukaan, termasuklah binatang buas. Semasa mereka sedang berehat, tiba-tiba, kerong, petir memancar. Tun Mahmud terkejut kerana di hadapannya berdiri seorang wanita tua. Tuan Puteri minta nenek tunjukkan jalan kepada tuan-tuan semua, kata nenek tua itu. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di istana Puteri Gunung Ledang. Maka bertemulah mereka bersama Tuan Puteri. Wah, banyaknya hadiah yang dibawa, ujar Tuan Puteri dengan lembut. Namun, wajahnya tetap tenang dan tidak terpesona. Selepas melihat hadiah-hadiah yang dibawa oleh mereka, Tuan Puteri pun berkata, dengar ya semua, hasrat sudah pun disampaikan. Tuan Puteri memberi balasan. 7 tulang hati nyamuk dipinta. 7 tulang hati kuman. 1 tembayang air mata anak darah. Air mata ibu jadi bekalan. Emas dan perak jadi jambatan. Istana megah
jadilah luan. Semangkutara putra raja dituntut, itulah syarat terakhir disebut. Hadirin sekalian, syarat-syarat Puteri Gunung Ledang itu telah melampaukan ketinggian pendirian kerana dia mahu menolak pinangan daripada raja dengan baik. Jika dia tidak mempunyai pendirian yang teguh, maka sudahlah dia hendak menolak pinangan itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, cerita saya bukan sekadar cerita. Cerita saya mempunyai pengajaran. Kita hendaklah sentiasa menambah ilmu di dada jika kita berdepan dengan situasi atau masalah yang melanda. Kita perlu yakin bahawa kita boleh mengatasinya dengan baik. Sekian, terima kasih.